brain fog kita panggil. Otak kita blur-blur. Banyak lactic acid, acidic pada otak. So, dia akan nampak lebih senang untuk bina semula sel lah. Sebab R4 maksudnya kita akan remove the unwanted toxic in the body. Lepas tu kita reduce yang mengurangkan gula dalam darah dan juga lemak dalam darah. Dan kita re regenerate energy dan juga kita recharge dulu energy dan regenerate the cell. Itu VR4, R4, okay. Dan satu lagi, kalau kita banyak makan hal hitam ataupun VR4 kapsul, kita senang kurus. Sebab burn fat kan? Logik tak? Kalau kita makan hal hitam ni, dia stimulatekan kita punya power station tu uh, bakar lemak kalau kita kurang makan nasi. So maksudnya malam tengah hari kita boleh makan nasi sekali lah. Malam tu kurangkan nasi, boleh minum sup tulang, sup tom yum, boleh makan telur, boleh minum susu vitamin, boleh minum whey protein, itu semua boleh minum. Tambah lagi kita tambah itu VR4 kapsul dalam susu vitamin. Tak, tadi kita share kan minum susu vitamin ini. Kita masa pancur tu tambah lagi 3 kapsul ke 5 kapsul VR4 kapsul. Hal hitam ni ada lagi membantu kita untuk sihat. Okey, dan akhir sekali, kalau anda adalah kawan-kawan yang baru dengar dengan kita punya produk, mungkin anda boleh tanya kepada ejen Bolton yang memperkenalkan kepada anda bagaimana untuk memperolehi produk-produk ini. Anda kalau sudah join kita sebagai ejen Bolton, terutama anda adalah wanita, dialu-alukan untuk mengamalkan kita punya program Super V Lady. So dalam jangka masa 90 hari untuk transform, okay, transform dari segi luaran, dalaman dan juga join kita punya program kalau ada yang dianjurkan di HQ ke ataupun antara tim anda untuk kita belajar macam mana untuk personal branding dan juga belajar menjadi seorang usahawan wanita yang lebih berjaya. So kita belajar untuk menonjolkan keunikan wanita dalam Bolton International. Welcome to the V Ladies Cup Bolton International. Okay, so saya rasa perkongsian saya pada hari ini cukup memberi manfaat kepada semua orang. Yang paling penting sekali kita kena sendiri mengamalkan produk Bolton dan juga menjaga pemakanan dan cuba belajar untuk berfikiran secara positif antara satu sama lain dan wanita merupakan insan yang sangat penting dalam keluarga kerana wanita sihat, keluarga baru sihat. So itu saja perkongsian Jenny. Saya serahkan kepada MC kita iaitu Encik Taqiyuddin. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Miss Jenny atas perkongsian pada malam ini ya, tuan-tuan dan puan. Yang mana sangat padat dan juga bermanfaat kepada kita semua insya-Allah. Dan kita doakan semoga perkongsian daripada Miss Jenny ini dapat buka mata ataupun dapat buka minda kita dan juga konsumer-konsumer yang masuk malam ni untuk dengar tentang produk B-Series kita dan juga produk yang kita bawakan yang kita kongsikan malam ini iaitu V20 jamu moden wanita. Jadi sememangnya V20 merupakan satu produk yang bukan saja moden tapi juga menyatukan semua orang kata warisan ataupun tradisi atau bahan-bahan tradisional sebenarnya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan dan juga tadi Miss Jenny ada kongsikan tentang khasiat dan juga manfaat B20. Jadi kita vitamin. Jadi kita nak double up daripada kita gunakan B20 sahaja, kita gabungkan sekali dan kita menggunakan cara yang betul, cara penggunaan yang betul kan tadi, iaitu susu vitamin waktu mana yang sesuai dan kita kurangkan makan nasi berlebihan kerana mengandungi gula. So itulah yang menyebabkan badan kita lebih tambah berat badan, gemuk dan sebagainya. So terima kasih lagi kepada semua yang hadir. Jangan lupa kongsikan ilmu yang dikongsikan malam ini kepada ramai wanita di luar sana insya-Allah. Dan juga bersama dengan Bolton ni insya-Allah anda jangan risau, banyak manfaat dan juga input knowledge yang kita boleh dapat tuan-tuan dan puan.
So kita bukan saja kita nak jual produk, nak fokus pada keuntungan runcit, tapi kita nak memberi manfaat kepada semua orang, insyaAllah. Baik, jadi setakat tu saja. Terima kasih. Saya lihat tadi ramai top-top leader yang masuk, top management pun masuk, founder kita pun masuk. Saya tengok, Alhamdulillah, terima kasih. Tahniah buat semua, dan tahniah kepada semua ejen-ejen yang baru menyertai. Selamat datang ke Volten International. Inilah dia keluarga besar kita. Setiap minggu kita adakan secara online training untuk memberi kesedaran, okay? Memberi manfaat kepada semua, insyaAllah. Dan kita jumpa lagi di sesi akan datang pada setiap hari Rabu. Kita bawakan topik yang berbeza-beza, insyaAllah. So, takat itu saja semua. Kita jumpa lagi. Okay. Assalamualaikum. Volten Power. Bye-bye. Terima kasih semua.